Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Yang di-Pertua. Burung merpati berterbang bebas. Embun menitis membasahi halaman. Tenaga nuklear wajar berwas-was. Soalan saya, soalan 9. Silakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menjawab. Terima kasih. Boleh jawab, Yang Berhormat. Datuk Timbalan yang di-Pertua, orang mesti tak pandai jawab pantun. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Bakri. Untuk meningkatkan tahap penerimaan dan kefahaman rakyat terhadap sains, teknologi sains dan teknologi nuklear, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti akan merangka pelaksanaan program advokasi nuklear yang lebih komprehensif dengan kerjasama kementerian, jabatan, agensi dan pihak-pihak berkepentingan yang lain seperti termasuklah industri. Dan terdapat 8 inisiatif yang meliputi: 1. Program jangkau luar pendidikan nuklear ke sekolah, institusi pengajian tinggi dan komuniti setempat. 2. Pelaksanaan Pelan Komunikasi Dasar Teknologi Nuklear Negara. Yang 3. Program kejurulatihan komunikator nuklear serta sesi libat urus dengan pemegang taruh dan masyarakat setempat di fasiliti nuklear. 4. Program latihan kemahiran dan pembangunan kepakaran tenaga kerja tempatan, K-Workers dengan izin. 5. Program latihan industri serta kolaborasi penyelidikan dan pembangunan R&D bersama mahasiswa tempatan. 6. Program promosi bersasar teknologi preview and showcase dengan izin serta penerbitan dan penyebaran maklumat bercetak dan digital. 7. Kolaborasi strategik bersama agensi kerajaan, akademia dan industri bagi memperkukuh keyakinan awam. Dan terakhirnya, Hari Terbuka dan pameran interaktif di fasiliti seliaan Jabatan Tenaga Atom. Melalui pendekatan-pendekatan ini, kefahaman dan keyakinan masyarakat terhadap penggunaan teknologi nuklear secara aman, selamat dan bertanggungjawab diyakini dapat terus diperkukuh. Seterusnya, dalam aspek peningkatan keupayaan menangani krisis, mesti melalui Jabatan Tenaga Atom telah memberi tumpuan kepada aspek kesiapsiagaan krisis yang melibatkan sinaran dan teknologi nuklear melalui penyediaan sistem komunikasi masa nyata, kerjasama strategik antara agensi bagi memastikan tindakan lebih terselaras, pewujudan prosedur operasi serangga, libat urus bersama industri mengenai risiko dan kawalannya, serta pelaksanaan program kesedaran masyarakat secara berterusan bagi meningkatkan keyakinan terhadap kawal selia dan keselamatan yang dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan Malaysia telah berusaha mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan seperti berikut. Tiga langkah. Yang pertama, menambah peralatan pemantauan aras sinaran di beberapa lokasi strategik di dalam negara. Yang kedua, melaksanakan latihan ataupun drill yang melibatkan pelbagai senario seperti pencemaran radioaktif di persekitaran atau perairan negara dengan penglibatan pelbagai pihak seperti NATMA, Majlis Keselamatan Negara, PDRM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan lain-lain agensi dan kementerian untuk menguji dan menambah baik semua SOP berkaitan seperti komunikasi dan koordinasi antara agensi, plan contingency sekiranya berlaku kemalangan radiologi atau nuklear, keupayaan untuk bertindak balas segera dan sebagainya. Dan terakhirnya adalah mengadakan kerjasama dengan agensi ataupun institusi R&D seperti Agensi Nuklear Malaysia, UKM, UTM, UMS dan lain-lain untuk pemantauan kandungan keradioaktifan di dalam pelbagai sampel. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bakri, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Tuan Yang di-Pertua, dan terima kasih pada Menteri. Menteri kata tak pandai jawab pantun, sebenarnya mesti sepatutnya tahu apakah teknologi terbaru. Pakailah AI. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, ini tenaga nuklear ni sekarang ada banyak kebimbangan di kalangan rakyat. Dan jawapan tadi, Menteri tadi belum meyakinkan bagi saya. Sebab apa? 2 tahun lalu, insiden pelepasan air radioaktif
loji nuklear Fukushima ke laut oleh pihak Jepun. Ia telah menimbulkan kebimbangan bukan saja di kalangan rakyat dia sendiri tapi di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Dan pada masa itu, Menteri maklumkan bahawa negara kita akan menjalankan pemantauan keradioaktifan secara real time dari semasa ke semasa. Jadi saya nak Yang Berhormat Menteri maklumkan pada Dewan Mulia ini, apakah status terkini berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan ini dan sejauh manakah negara kita bersedia untuk berhadapan dengan segala krisis atau kemungkinan, ya, apa-apa kesilapan yang berlaku itu, bagaimanakah mekanisme itu boleh memastikan bahawa tahap ancaman kepada rakyat, terutama kesihatan rakyat, boleh dikurangkan kepada kadar yang paling minimum. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Bakri. Sebenarnya kita kerajaan Malaysia dalam proses untuk menerokai kemungkinan untuk kita menggunakan nuklear. Kita belum lagi sampai ke tahap itu. Tetapi untuk menjawab soalan Bakri, sejak Jun 2023, Mesti telah pun memasang satu unit pertama GSWMS ataupun Gamma Spectrum Water Monitoring Station yang beroperasi di Jetty UMS Sabah, Kota Kinabalu dan memainkan peranan penting dalam memberikan bacaan awal semasa insiden pelepasan air terawat Advanced Liquid Processing System oleh Kerajaan Jepun pada tahun 2023 dan sehingga 31 hari bulan Oktober tahun ini empat lagi stesen GSWMS telah dipasang dan mula beroperasi di lokasi-lokasi seperti berikut: Jetty Taman Laut Pulau Perhentian, Jetty Taman Laut Pulau Tioman, Jetty Jabatan Custom Bukit Malut Langkawi dan stesen telemetri Bintulu Port Bintulu untuk melengkapkan keseluruhan 5 unit ataupun 5 stesen pemantauan air spektrum gamma yang kini beroperasi dalam rangkaian pemantauan kebangsaan. Stesen ini memantau radiasi gamma secara berterusan dan memberikan bacaan secara nyata dan semua data dianalisis oleh Pusat Pengurusan Tindak Balas Nuklear Kebangsaan. Sekiranya berlaku insiden pencemaran ataupun tumpahan sisa radioaktif, kerajaan telah menyediakan langkah kontingensi yang meliputi peningkatan pemantauan dan persempelan air laut, sekatan sementara aktiviti penangkapan ikan dan penggunaan hasil laut di kawasan terjejas serta menyampaikan amaran keselamatan kepada orang awam. Dan kesemua langkah ini akan dilaksanakan melalui kolaborasi rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) dan Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia (APMM), serta diselaraskan dengan arahan NADMA nombor 1, Dasar dan Mekanisme Pengurusan Bencana Negara. Tuan Dipertua, setakat ini kita belum ada mengesan apa-apa tahap yang melebihi had kawalan dan kerajaan komited memastikan pemantauan berterusan dan kesiapsiagaan tanpa kompromi demi keselamatan rakyat serta kelestarian alam sekitar. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Jerantut. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih kepada Menteri. Bila Menteri memberitahu tentang pelbagai program-program yang dilaksanakan tadi untuk meningkatkan pemahaman rakyat, soalan daripada Jerantut ialah bagaimana kita nak mengkaji penerimaan rakyat. Kita dah buat program, jadi macam mana kita nak judge mereka menerima ataupun menolak pembangunan teknologi nuklear yang akan dibangunkan seawal 2031. Dan bila soalan ini menyatakan tentang kebersediaan negara kita dan kita pun nak pergi kepada negara bebas karbon 2050, Malaysia telah pun mengadakan satu perjanjian NDA dengan Rosatom, ya, My Power dengan Rosatom ini. Dan dia nak membangunkan satu unit terapung ataupun dinamakan sebagai FPU. Jadi soalan saya tentang perkara ini, apakah
akan dilaksanakan FPU ini dalam keadaan kita masih lagi tidak melihat penerimaan rakyat, khususnya pemahaman rakyat tentang pembangunan teknologi ini, walaupun hakikatnya FDU ini adalah a small scale of nuclear development. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, silakan. Terima kasih Datuk Timbalan Di-Pertua, terima kasih Saudara Jeneral Tut, dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya MOSTI melalui Agensi Nuklear Malaysia sedang menjalankan satu kajian tahap kesedaran dan penerimaan masyarakat terhadap sains dan teknologi nuklear. Although tidak spesifik atas tenaga nuklear, tetapi ini atas teknologi nuklear. Sedang dijalankan. Jumlah responden setakat ini sebab dia sedang dijalankan, so belum lagi mencapai target. So setakat ini baru 174 saja. Tetapi kita akan siapkan kajian ini, dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, FPU ini adalah satu unit yang berskala kecil. Dia salah sejenis daripada SMR, dan sebenarnya kita walaupun walaupun ada NDA, tetapi kita masih dalam kajian lagi. MOSTI walaupun dalam jawatan kuasa tersebut, tetapi yang bertanggungjawab adalah Petra. Tetapi kami akan pastikan projek ataupun inisiatif yang akan dilakukan ini akan mendapat persetujuan daripada rakyat, dan ini dia tidak akan berlaku dalam masa 2-3 tahun ataupun 5 tahun yang akan datang lah. So kita akan pastikan akan dapat penerimaan dari masyarakat awam. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dengan jawapan Menteri itu, maka Yang Berhormat sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan. Yang Di-Pertua, besut. Yang Di-Pertua, besut.